Salam sejahtera kepada doktor. Saya akan membentangkan kritikal sebuah buku cerita kanak-kanak bertajuk Cahaya Kecil untuk Singa Bulat. Ini merupakan salah satu halaman daripada buku cerita page 15 ke 16. Ini merupakan bahan dan media yang kita akan guna di dalam buku cerita kita. Tutorial kritikal seni Edmund Filman terbahagi kepada 4 peringkat, iaitu deskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian. Teori ini digunakan untuk memahami karya seni secara sistematik dan tersusun. Pada peringkat deskripsi, fakta utama ialah seekor singa berbentuk bulat dengan kelip-kelip berada di suasana hutan dengan pokok-pokok yang berwarna biru dalam bentuk segi empat. Terdapat teks selamat datang ke hutan bentuk segi empat di sebelah kiri. Pembaca boleh scan QR code di sebelah kanan untuk melihat visual AR bentuk segi empat dan boleh lihat video mainan. Pembaca dapat belajar 3 bahasa melalui video ini, iaitu bahasa Cina, bahasa Melayu dan bahasa English. Square, 正方形, segi empat. Pada peringkat analisis, warna biru sebagai warna sejuk mewujudkan suasana tenang dan memberi petunjuk awal berlakunya hujan dalam jalan cerita. Pengulangan bentuk segi empat menegaskan tema pembelajaran bentuk. Bagi peringkat interpretasi, halaman ini melambangkan fasa peralihan perjalanan singa dan kelip-kelip serta perubahan persekitaran dan cabaran baharu. Akhir sekali, dari segi penilaian, karya ini berjaya menyampaikan konsep bentuk segi empat secara jelas dan kreatif serta sesuai untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Okay, try to fold. Yeah, very good. See, is it square? Square. Very good. Oh, so fluffy. So fluffy. Oh, this fabric. This is fabric. How do you feel? Do you feel texture? Maybe it's big. Oh God! Is it God? He just whispered like this. He just learned like this. He whispered. Wait, Is it small? he whispered there and there. Look yourself. Look. It's a big. Bigger. Wait. You look so. He's moving. This is segi empat. We try to read segi empat. Segi apa? Yeah, very good. Segi empat. Did the teacher ask you what is this? Go bigger. In Malay, it's segi empat. Say again. Read again.